So hi guys, welcome back. So hari ni kita nak buat menu ala-ala Thai. Hari ni kita nak buat menu apa? Kita akan masak daging namprik pau. Okay, so let's go. Okay, kita panaskan minyak sedikit. Kita masukkan daging. Goreng dulu sekejap. Kita masukkan bawang putih, bawang holland, batang sup, lada, daun limau. Masukkan jelimbur 1 sudu. Masukkan separuh air, separuh sendok. Masukkan semua bahan, carrot, daun bawang, lada kering. Kita masukkan gula 1 sudu, chicken stock 1 sudu, ajinomoto separuh. Separuh cili teh. Kali kita akan masuk chili sauce 1 sudu, sos tiram 1 sudu, paste tom yum 1 sudu, air limau separuh sudu. Okey, tunggu sekejap untuk dihidang. Okey, selamat mencuba semua.